Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Zafira binti Mafiz dari SMK Perempuan Air Panas WEB 0208. 5 ciri murid sejahtera dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 melahirkan generasi yang berkualiti pada masa hadapan. Murid sejahtera beradab iaitu murid berbudi bahasa, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Murid sejahtera berilmu, mampu berfikir secara kritis dan kreatif serta mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Murid sejahtera berkemahiran menguasai kemahiran pendidikan insaniah dan teknologi pada masa hadapan. Murid sejahtera berdaya tahan, kuat dari segi fizikal, mental dan emosi ketika menghadapi sebarang cabaran dan berkeyakinan, yakin kepada diri sendiri serta berpegang teguh kepada rukun negara. Murid sejahtera merupakan aset penting pada kecemerlangan sekolah. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membentuk budaya murid sejahtera agar sekolah kita akan terus cemerlang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.